Antara punca krisis yang disebut dalam buku ini kenapa Tun Dr. Mahathir bertemu dengan Tun Abdul Hamid Badawi ialah kerana pertamanya membebaskan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam 2004 tu, tak lama selepas dia menang besar dalam pilihan raya 2004, dan juga beberapa projek yang tidak diteruskan lah kalau kita lihat pada period itu ialah jambatan Bangkok ke Singapura dan juga soal-soal yang lain lah. Jadi ada visi-visi yang dikatakan telah disepakati bersama oleh dua tokoh ini tapi tidak diikuti oleh Tun Abdul Hamid Badawi, dan kita kena ingat Tun Abdul Hamid Badawi tidak mahu meneruskan legasi itu kerana dia memikirkan keterbukaan yang sesuai dengan keperluan negara pada waktu itu. Di antara perkara yang kalau kita tengok retorik Tun Abdul Hamid Badawi yang saya rasa agak kontras dengan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir selalu dilahakkan kroni kapitalisme. Kapitalisme kroni pembahagian agihan persaudaraan kepada orang yang dekat dengan Tun Daim semua kan. Yang diperkenalkan awal-awal oleh Tun Abdullah apa? Integriti, menentang rasuah. Beliaulah yang menubuhkan ataupun serta menguatkan SPRM, menurunkan institut integriti dan kemudian juga mendesak ke arah pemantauan pengurusan tadbir urus polis. Jadi kita lihat dah apa yang menjadi kritik orang pada Tun Dr. Mahathir Mohamad cuba direform, direformasi oleh Tun Abdul Hamid Badawi tanpa menggunakan istilah reformasi. Orang di luar ni seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan label reformasi. Tun Abdul Hamid Badawi menyedari mood dan keperluan itu tapi tidak menyebut istilah itu dan menjalankannya. Cuma perkara itu tidak disengih oleh Tun Dr. Mahathir dan UMNO sendirilah. Jadi itu akibatnya dia disingkirkan tak lama selepas pada pilihan raya 2008. Kalau kita lihat Asia Tenggara, di Thailand, di Filipina, di Indonesia, fenomena itu tak dapat dielakkan. Kerana begini, ada beberapa ciri yang bagus. Bukan semua ketertutupan salah. Misalnya Order Baru Sahabat ataupun Lee Kuan Yew, dia membawa pembangunan, dia membawa kestabilan politik, ekonomi suatu negara ini sedang merangkak untuk maju. Tetapi ada juga kritik ni apabila mereka lama mentadbir, tidak berlaku di Singapura tapi berlaku di Indonesia, misalnya pembulutan harta kekayaan kepada sahabat andai, kaum keluarga. Dan juga kalau di Filipina itu berlakunya Marcos ya. Sama juga. Jadi mahu atau tidak, setiap kali ada usaha menutupan ruang politik ini, pengurusan sumber yang tidak dianggap tidak adil ataupun pencabulan hak asasi, kritik mula dikawal, maka akan berlakulah protes dalam masyarakat. Dan protes itu berkembanglah menunggu tokoh, menunggu parti yang sesuai yang dapat menyambut protes tersebut. Dia bukan satu tu boleh terus berjaya. Contohnya kalau kita tengok dalam buku ni usaha menentang Tun Dr. Mahathir melalui tim B Tengku Razali Hamzah tahun 86, 87, 88 1988 tidak berjaya. Tetapi oleh kerana bila pentadbiran Tun Dr. Mahathir dah di hujung dia pun lahirlah apa yang nama gerakan reformasi itu, dilihat lebih berjaya kalau kita tengok dalam tempoh 25 tahun terakhir. Sebab ada berlakunya perubahan politik, ada berlakunya BN jatuh. Ini fenomena yang saya rasa bukan berkaitan dengan Mahathir tetapi landscape politik, budaya dan nilai-nilai baru tu berkembang dalam Malaysia itu sendiri. Contoh, kebergantungan kepada Barisan Nasional tidak lagi sebagaimana awal-awal kita merdeka 60-an, 70-an. Dasar ekonomi baru sudah berakhir. Orang melihat dasar ekonomi baru itu salah guna. Persaudaraan pun salah guna. Jadi ada nilai-nilai dan kritik-kritik baru di situ. Jadi mahu atau tidak, kerajaan yang menetah walaupun Barisan Nasional macam Datuk Seri Najib dan Tun Abdul Hamid Badawi itu pasal reform kerana dia tahu benda ni real. Dilihat di dalam parti dan dilihat di luar parti. Bukan kritik-kritik daripada pembangkang ataupun ahli akademik dan juga penulis-penulis. Tapi orang dalam parti menjari, kita tak boleh lalu jalan ini akan merugikan negara. Itu saya rasa dilema yang berlaku lah. Dia begini buku ni dalam 13 bab ini, dia menceritakan Dr. Mahathir sebagai tokoh dan bagaimana visi dia sebagai orang yang nasionalis dunia ketiga, cuba melawan kuasa barat, cuba membentuk negaranya mengikut cita-citanya itu. Bagaimana Melayu yang telah dia ikuti sejak zaman dia muda lah, tahun 50-an, tahun 60-an, waktu dia berada dalam pentadbiran. Kenapa dia hanya melihat Malaysia mesti dibentuk dengan model dia sendiri dan pemimpin-pemimpin lain tidak boleh ikut model itu. Ada sisi yang dalam UMNO rasa gelisah kerana dia lihat pengagihan kit ekonomi melalui dasar persaudaraan itu sangat dekat dengan kelompok tertentu, tidak diingat adil kepada UMNO keseluruhannya dan adil kepada Melayu keseluruhannya. Tapi bagi Dr. Mahathir, dia melihat muarang kali itu usaha untuk mempercepatkan proses pembentukan kapitalis Melayu untuk melahirkan korporat Melayu. Apa yang telah diletakkan dalam dasar negara pada waktu itu dipanggil BCIC, Bumi Putra Commercial and Industrial Community, yang disebut sebagai persaudaraan lah. Perkara ini tidak berlaku. Selepas Tun Dr. Mahathir, zaman era Pak Lah dan zaman era Najib, GLC dan juga usaha ini yang repair daripada usaha persaudaraan yang gagal dan cacat ini,
digelar oleh Tun Dr. Mahathir, digelar oleh Nazir juga sebagai monster. Kerana mereka menguasai ekonomi dan membentuk ekonomi yang mereka yang tersendirilah. Contoh, kritik-kritik yang kita dengar dalam tempoh 5-10 tahun terakhir ni ialah bayaran kepada top syarikat-syarikat JSE kita ni terlalu tinggi CEO dia. Dan dividen dia terlalu tinggi. Itu di antara perkara. Selain daripada corruption yang masih berleluasa lah. Jadi, walaupun era Tun Dr. Mahathir Dihad, corruption berkembang, berselindung di sebalik penguasaan, berselindung di sebalik memajukan Bumi Putera, tetapi perkara itu seolah-olah tak dapat dibendung. Dan ini lebih parah apabila berlaku YMDB di bawah Datuk Seri Najib lah. Walaupun ini tidak disebut dalam buku ni kerana tidak timbul YMDB waktu buku ini diterbitkan.